Bila harga emas naik, skim pelik datang. Bila harga emas turun, skim pelik yang repetitif pun akan datang lagi. Teknik beli emas, pajak emas muncul lagi. Katanya dengan teknik ni boleh gandakan gram emas dengan lebih cepat. Daripada RM20,000 nak pajak dapat baki RM15,000, simpan dalam SB. Tapi emas semua dekat pajak gadai. Nasihat saya, tolong berhati-hati. Teknik macam ni, kalau salah langkah, bukan boleh buat untung, tapi sudah pasti boleh rugi. Ingat, emas yang dipajak itu ada upah simpan. Kalau harga emas tak naik-naik dalam masa terdekat atau tak mampu tebus semula, emas tu akan dilelong. Duit RM20,000 asalnya tadi boleh hangus begitu sahaja. Jangan tamak nak cepat kaya sampai tergadai masa depan. Cara yang betul untuk kita gandakan ataupun nak dapatkan keuntungan dengan emas ni, asasnya mudah saja. Kita gunakan duit yang kita tak pakai untuk tempoh 2 tahun dan ke atas, tukarkan duit tersebut yang kita jadikan emas dan kita simpan selama mungkin. Jangan jual emas tu kecuali kita ada peluang untuk tukarkan kepada aset yang lebih baik yang memberi cash flow. Antaranya, beli harta tanah di bawah harga pasaran, jadikan modal bisnes atau lansaikan hutang lebih awal. Ini sebenarnya strategi yang paling selamat dengan emas. Follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi ilmu emas keuangan yang selamat.